5 habit yang toksik untuk selalu pemakai braces buat. Yang pertama, selalu makan benda keras, bracket dah tanggal, wire dah tercabut. Lepas tu jumpa doktor tak nak mengaku. Kata, saya tak makan apa-apa doktor. Tiba-tiba tercabut sendiri. Tak mahu lah macam tu. Apa yang doktor sarankan, apa yang doktor advice, boleh makan, tak boleh makan, kena patuh. Kena ikut sebab kita nak dapat result yang cepat dan juga yang terbaik untuk awak. Kedua, selalu makan manis, lepas tu tak nak boros gigi, tak nak floss, semua tu tak nak. Tapi nak makan yang sedap-sedap, nak makan yang melekit. Jadi, bila macam tu, susah nak dibersihkan. Jadi, banyak tersekat-sekat di celah-celah wire. Gigi pun boleh start jadi lubang. Kalau gigi rosak, awak nak betulkan gigi apa kalau gigi pun dah rosak? So, yang ketiga ni yang selalu orang kita ghosting lah ataupun missing in action. Biasa doktor kata set appointment, dia dah set. Tiba-tiba bila kita contact dia pada hari 2 hari sebelum kejadian tu, dia terus hilang. Lepas sebulan 2 bulan baru dia datang balik. Saya tak tahu dia pergi mana. Mungkin dia kena serap dengan UFO. Tapi kalau boleh janganlah ghosting doktor. Boleh Okay, so yang nombor 4 ni dia pakai pedal je. Kadang-kadang dia nak boros gigi, dia boros. Kadang-kadang dia tak nak boros pun dia tak nak boros. Padahal banyak kali doktor dah cakap penjagaan kebersihan tu sangat penting. Kerana kalau braces ni tak jaga, gusi boleh bengkak dan akar gigi boleh jadi rosak. Tulang pun boleh jadi menyusut kalau kita tak jaga kebersihan. Sebab tu lah utamanya sebelum braces ni kita kena apa? Kebersihan. Sebab tu lah sekali kan yang suka makan makanan melekit tu. Tak kisahlah chewing gum ke, gula-gula ke, coklat ke, apa-apalah. Dia nak bersihkan tu sangat susah. Sebab dia boleh masuk di celah-celah korang punya bracket. Dan juga bracket tu dia sangat-sangat kecil. Sebab nanti dia akan melekat kat situ. Lepas tu last sekali akan merepotkan. Jadi sebab tu lah kena jagalah pemakanan tu. Boleh